Di sebuah kampung tradisional bernama Kampung Melayu, Batu Pahat, tersebar cerita lama yang diwarisi dari mulut ke mulut. Kononnya, ada seorang wanita bunian yang tinggal di hujung kawasan hutan yang berjiran dengan kampung itu. Wanita itu dikatakan sangat cantik, berkulit putih bersih, bermata bundar bercahaya, dan sering kelihatan berbaju kebaya hijau pucat, berdiri di bawah pokok durian pada waktu senja. Suatu masa dahulu, ada seorang pemuda kampung bernama Azam, rajin, tampan dan disenangi ramai. Sejak dia pulang dari perantauan, dia mula bersendirian dan jarang bercampur dengan orang kampung. Keluarganya perasan perubahan sikapnya, terutama selepas dia sering masuk ke hutan kononnya untuk mencari ulam dan herba. Namun ramai mendakwa melihat dia bercakap seorang diri, kadangkala ketawa kecil, kadangkala termenung lama. Suatu malam Jumaat, seorang pakcik kampung ternampak Azam berjalan masuk ke hutan tanpa lampu sambil bercakap perlahan. Bila ditanya keesokan harinya, Azam hanya senyum dan berkata, "Saya jumpa orang yang faham saya." Penduduk mula rasa tidak sedap hati. Sejak itu, kampung diganggu bunyi-bunyi aneh waktu malam, suara perempuan mengilai, bunyi tapak kaki lembut di atas atap rumah, dan bau bunga melur yang datang tanpa sebab. Lebih menakutkan, beberapa orang anak kecil mendakwa melihat kakak cantik bermain di bawah rumah sambil menyanyi lagu lama. Pak Imam dan beberapa orang tua kampung akhirnya bersetuju untuk memanggil seorang ustaz. Mereka pergi ke rumah Azam dan memujuknya agar diruqyah. Ketika ruqyah dilakukan, Azam menjerit dan satu suara perempuan dari mulutnya melaung, "Jangan ambil dia daripada aku, dia milik aku." Selepas itu, Azam rebah pengsan. 3 hari kemudian dia sedar tetapi langsung tidak ingat apa yang berlaku. Namun, dia tidak lagi masuk ke hutan. Gangguan di kampung juga perlahan-lahan reda. Sehingga hari ini, pokok durian di hujung hutan itu masih berdiri teguh. Tapi tiada siapa berani menghampirinya, terutama selepas senja. Kononnya, jika terdengar lagu lama dinyanyikan dari situ, itu tandanya wanita bunian itu masih merindui Azam dan sedang mencari pengganti